beli cobek baru tapi terus ulek dan tumbuk je. Mesti anda tak tahu kan kenapa kita wajib cuci dulu cobek baru kita. Kenapa dan pakai apa? Jom simak. Mula-mula Nina rendamkan dulu dengan air selama beberapa jam dan Nina akan lihat perubahan pada air dan juga gelembung-gelembung air. Kalau digelembung air macam tu maksudnya cobek Nina ni palsu lah. Bahaya tak untuk kesihatan. Kedua, Nina gunakan garam kasar sebab dia bertindak sebagai ejen scrub semula jadi dan untuk tanggalkan habuk halus, sisa kilang atau serpihan kecil dalam liang cobek baru. Scrub lama-lama sikit kan, barulah bersih permukaan cobek baru kita. 3. Beras. Bila digosok, beras bertindak seperti mild abrasive untuk membersihkan permukaan dalam cobek. Dan yang keempat, minyak. Biasa disapu selepas cuci dan selepas kita keringkan kita punya cobek. Selain tu juga dia boleh lembapkanlah permukaan supaya tak mudah retak tau. Bolehlah kan makan sambal belacan lepas ni kan. Tara, dah siap. Kalau anda suka video ni, jom subscribe Nina.